Akhlak ini Nabi SAW sebut dalam hadis, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya hanya aku dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak, baik akhlak. Di zaman Nabi tu orang duduk main balah. Zaman Nabi tu kafir Quraisy, balah sempadang, balah pesaka, balah kira-kira, balah cakap, berperang, maki hamung, balah. Tapi padanglah dia kafir. Kita hari ini orang Islam, mari tajuk politik, mari tajuk khilaf, mari tajuk kenegaraan, mari tajuk kuasa, maki hamung tak ada akhlak. Hancur akhlak. Duduk main bodoh, duduk main bengong, duduk kata hudur, dajjal lah, macam-macam, babi lah. Allahu Akbar. Sedangkan kita menerima Islam, kita dah semayang, kita dah puasa, kita dah mari masjid, kita baca Quran, kita berselawat, kita berzikir, kita qiyamul lail, kita bercakap agama. Kita lupa bahawa besarnya akhlak dalam Islam. Bukan sahaja berselawat tu besar, bukan sahaja semayang tu besar, bukan sahaja masjid tu besar dalam Islam. Dalam Islam juga adalah yang besar itu adalah akhlak yang mulia. Sehingga Nabi sebut innama, perkataan innama adatu hasrin, iaitulah dengan makna sesungguhnya, hanya aku dibangkitkan, seolah-olah aku dibangkitkan hak ni je. Padahal luah banyak hak Allah Ta'ala suruh Nabi buat, tapi Nabi nak khabar besarnya akhlak mulia ni. Nabi mari betul syirik, ajak orang menyembah Allah, lalu betul tentang akhlak. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis yang kita baca ni, hadis yang ke-18 dalam kitab ringkasan apa di Arba'in An-Nawawiyah, yang disusun oleh Imam Ibnu Atha, anak murid kanan Imam Nawawi. Hadis yang ke-18, antara hadisnya Nabi sebut hak kediang, wa khaliqin nas, dan bergaullah dengan manusia, baik dengan manusia kedai kopi ke, dalam masjid ke, kat kuliah ke, bukit ke, tepi jalan ke, rumah ke. Kalau kita bergaul di pasar ke, di pejabat ke, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Nabi suruh semayang pun Nabi suruh, dakwah pun Nabi suruh, baca Quran pun Nabi suruh, berselawat pun Nabi suruh, akhlak pun Nabi SAW suruh.